gaji bulan ni boleh tak potong 50%? Mana boleh, Dek. Bos, rumah ni saya suka. Berapa harga ah? Oh bos, yang ni 500,000 je. Okeylah. Kalau awak bagi 50% diskaun, saya ambil terus. Bos, untuk rumah ni customer nak minta potong 50%, boleh ke? Ui, gila ke? 50% diskaun? Apa sahaja dia potong banyak? Bukan ke bos yang ajar? Customer kan king. So, dia nak 50%, kita try lah buat. Customer minta diskaun, you terus bagi je. Kalau gaji you, commission you, I tolak 50%, boleh ke? Orange, okey tak kalau gaji bulan ni potong 50%? Tak boleh, mana boleh? Gila kah? Jackson, bulan ni punya gaji bos nak tolak 50% tau. Apa? Mana boleh? Akak, gaji bulan ni boleh tak potong 50%? Mana boleh, Dek. Bil air, bil elektrik, bil rental, semua tak payah kira. Hello, TMB, boleh ke bulan ni punya bil potong 50%? Lepas tu you tak payah bayar kereta ke, rumah ke, makan ke. Hello, Pisang Bank. Untuk kereta bulan ni boleh tak saya bayar 50%? Kalau semua ni beruruskan, diskaun je lah. Oh, semua saya dah uruskan.